Baik, siapa yang pakai Pro 2 Kembara enjin HE 1.5 tetapi gearbox masih gearbox 1.3? Jika anda setup begini, samalah seperti saya. Okey, enjin saya 1.5 HE gearbox 1.3 dan kesannya ialah torque kita terlalu tinggi dan RPM kita juga terlalu tinggi. Apabila kita bergerak 80 km sejam pun, RPM kita sudah mencecah 2500. Torque tinggi ni dia memang sesuai lah kalau kita naik bukit ke ataupun pecut ataupun mengangkat barang-barang berat, sesuai. Tetapi untuk cruising di highway sangat tidak economical kan, sebab RPM kita terlalu tinggi. Jadi untuk mengatasinya kita tukar plug kita. Plug asal tu 2 kepala kan, kita tukar kepada plug 1 kepala. Lepas saya tukar plug 1 kepala, RPM saya memang sangat rendah, sekitar 1500 hingga 1800. Menarik kan? Jika anda ingin cuba plug 1 kepala, saya sertakan link di bawah.